Kedudukan KLIA sebagai antara lapangan terbang tersibuk di dunia menjadikan kawalan trafik udara satu kerjaya yang mencabar. Bukan sekadar mengendalikan sistem teknikal yang kompleks, kecekapan tinggi dan komunikasi yang efektif juga kriteria penting. Ikuti laporan Sehari Dalam Kehidupan disediakan wartawan Aslina Abu Bakar. Good morning, 571, direct Kikari, climb level 310, climb level 31571. Pegawai Kawalan Trafik Udara ATC merupakan profesional yang bertanggungjawab mengurus pergerakan pesawat di ruang udara dan darat untuk memastikan keselamatan dan kelancaran trafik. Bertugas mengikut shift di Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur di Sepang, Muhammad Farhan Sazali berkata, cabaran getir yang pernah dilalui adalah ketika perlu membuat keputusan pantas semasa berlakunya kecemasan. Dan apabila keadaan ini berlaku, pegawai kawalan trafik udara perlulah dengan pantas dan tepat menilai dan mengira arah tuju yang diminta oleh juruterbang agar pesawat itu tidak dibawa kepada konflik dan bertembung dengan pesawat yang lain. Dive 431 descend flight level 370. Tambahnya, kerjaya ini juga memerlukan ketelitian kerana perlu berkomunikasi dengan juruterbang dari pelbagai negara. Kegagalan komunikasi dan cuaca buruk jika tidak dikendalikan dengan cermat boleh mengundang malapetaka. Kita wajib pakai prosedur read back dan hear back, di mana apabila juruterbang menerima satu-satu arahan daripada kami, mereka perlulah menyatakan semula arahan tersebut dan pegawai kawalan tersebut juga perlulah mendengar dan mengesahkan readback tersebut. Malaysia mengguna pakai piawaian dan amalan yang disyorkan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Selain daripada pesawat-pesawat operasi antarabangsa, semua operasi penerbangan termasuk domestik mengguna pakai piawai yang sama. Ya. Oleh itu, tahap keselamatan penerbangan di Malaysia bukan sahaja setanding dengan negara jiran, ia juga setanding dengan mana-mana negara di dunia ini. Pusat Kawalan Trafik Udara menjadi saksi bisu dalam memantau dan menyelaras ribuan penerbangan setiap hari. Malah dengan pengenalan teknologi baharu juga telah memperkukuh sistem penerbangan dan juga ruang udara negara, sekaligus meletakkannya sebagai antara yang terbaik di dunia. Aslina Abu Bakar melaporkan.